Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uswatun Hasanah binti Makseman selaku pengacara TVPSS SKSD anda. Teruskan bersama kami bagi info yang seterusnya. Marilah kita semua bersatu, pakat terserah harapan jitu. Setiap masa berganding bahu, TVPSS SKSD terus maju. Pada hari ini, Isnin, 23 hari bulan Jun 2025, telah diadakan acara kejohanan olahraga peringkat MSSD Bacok bagi sesi 2025 dan 2026. Untuk liputan dan info seterusnya, kita bersama wartawan lokasi, Nur Sofia Awatif. Silakan Awatif. Terima kasih Iswatun. Sekarang saya berada di pekarangan Kompleks Belia dan Sukan Panji Kota Baru bagi mengikuti perjalanan kejohanan olahraga MSSD Bacok kali ke-21. Kejohanan ini akan berlangsung selama 4 hari bermula daripada 23 hari bulan sehinggalah 26 hari bulan Jun. Dalam kejohanan ini, SK Sungai Dua tidak ketinggalan turut menghantar atlet-atlet yang terpilih mengikuti kategori masing-masing. Oleh itu, mari sama-sama saksikan rangkuman sepanjang kejohanan ini berlangsung. Bersama saya, Tuan Kamaruzaman bin Abdul Manaf, Guru Besar SK Jelawat. Boleh Tuan ceritakan persediaan untuk kejohanan kali ini? Okey, sudah tentulah sebarang kejohanan ataupun apa-apa sahaja yang kita hendak laksanakan, sudah semestinya langkah yang pertama kita akan tubuhkan jawatan kuasa. Selepas itu, kita akan bermesyuarat beberapa kali untuk memastikan kejohanan kita pada kali ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kita ada aturan. Okey. Apakah harapan Tuan untuk kejohanan kali ini? Sudah tentu. Dalam setiap kejohanan seperti ini, kita mengharapkan agar kejohanan kita berjalan dengan lancar dan atlet-atlet kita dapat mengambil bahagian dalam acara-acara yang dipertandingkan dan akhirnya nanti mereka akan mencapai satu kejayaan bagi diri mereka. Itulah harapan kita. Terima kasih. Okey, sama-sama. Begitulah sedikit sebanyak rangkuman sepanjang kejohanan ini berlangsung. Diucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada pemenang pada kali ini. Diharapkan ia dapat memberi satu motivasi kepada murid yang lain untuk terus berjaya pada masa yang akan datang. Dengan itu, kita kembali semula kepada pengacara TVPSS SKSD, Uswatun Hasanah. Silakan Uswatun. Terima kasih Awatif atas laporan sebentar tadi. Maka dengan itu, tamatlah liputan TVPSS SKSD untuk hari ini. Teruskan bersama kami bagi info dan liputan yang seterusnya pada episod yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.